Petikan ini membincangkan tentang penggunaan teknologi multimedia dalam sistem pendidikan, khususnya dalam konteks kurikulum abad ke-21. Penulis menekankan bagaimana pelaksanaan multimedia dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sejajar dengan keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, sistem pendidikan tidak lagi tertumpu kepada pengajaran berpusatkan guru semata-mata. Sebaliknya, lebih menekankan pendekatan interaktif, kreatif dan berasaskan teknologi. Justru, artikel ini mengetengahkan bagaimana multimedia menjadi medium penting untuk menarik minat murid, menggalakkan pembelajaran aktif dan membentuk kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, kolaborasi dan komunikasi. Alat digital seperti video, laman interaktif dan aplikasi pendidikan, guru dapat menarik minat murid dan membantu mereka memahami kandungan pelajaran dengan lebih berkesan. Penulis juga turut mengaitkan penggunaan teknologi dengan transformasi kurikulum di sekolah Malaysia yang menuntut para pendidik agar lebih bersedia menghadapi perubahan sistem pendidikan global. Secara keseluruhan, teks ini bersifat ilmiah dan informatif, ditulis dengan gaya yang tersusun dan berdasarkan rujukan akademik yang sahih. Dari segi latar teks, artikel ini dihasilkan oleh penyelidik dalam bidang pendidikan yang meneliti keberkesanan multimedia dalam proses PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberi kesedaran kepada pendidik tentang kepentingan mengintegrasikan teknologi secara bijak dalam kurikulum agar seiring dengan kemajuan dunia pendidikan masa kini. Selain itu, penulis juga ingin menunjukkan bahawa penggunaan multimedia bukan sahaja membantu dalam menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik, malah turut menyumbang kepada peningkatan pemahaman pelajar serta motivasi mereka untuk belajar. Ini sejajar dengan matlamat pendidikan negara dalam melahirkan pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing global. Justru, teks ini boleh dikategorikan sebagai artikel ilmiah pendidikan kerana ia memuatkan maklumat berdasarkan kajian disertai dengan petikan rujukan akademik dan disusun dengan gaya formal yang menepati ciri penulisan ilmiah. Sebelum kita masuk kepada keutuhan wacana, penting untuk memahami maksud wacana itu sendiri. Wacana bermaksud unit bahasa yang lengkap yang membentuk satu makna atau mesej yang utuh. Biasanya dalam bentuk ayat, perenggan atau keseluruhan teks. Menurut Halliday dan Hassan 1976, wacana dianggap utuh dan kohesif apabila terdapat hubungan yang mantap antara idea, ayat dan perenggan sehingga menghasilkan maksud yang jelas kepada pembaca. Dalam teks ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui penyusunan isi yang teratur daripada pengenalan, perbincangan isi utama hingga penutup yang merumuskan dapatan. Penulis menggunakan pelbagai penanda wacana seperti selain itu, oleh itu, rentetan itu dan seterusnya bagi menghubungkan idea secara lancar dan memastikan kesinambungan makna dalam setiap bahagian teks. Keutuhan wacana merujuk kepada keseluruhan struktur dan hubungan dalam teks yang menjadikan sesuatu penulisan mudah difahami serta logik alirannya. Dalam konteks artikel ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, iaitu kohesi, hubungan bentuk, bahasa dan koheren, hubungan makna. Koheren pula berkaitan dengan hubungan makna yang menjadikan keseluruhan teks mudah difahami dan berpadu. Dalam teks ini, penulis menyusun isi secara berperingkat dan tersusun secara logik. Bermula dengan memperkenalkan kepentingan teknologi dalam pendidikan, diikuti dengan penjelasan tentang pelaksanaannya dan diakhiri dengan kesan positif terhadap
keberhasilan murid. Struktur yang tersusun ini menjadikan wacana penulisan tersebut jelas, logik dan mudah difahami oleh pembaca. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan adalah formal dan ilmiah, sejajar dengan tujuan teks yang bersifat akademik. Tiada penggunaan bahasa berbunga atau metafora. Sebaliknya, penulis mengekalkan nada objektif dan informatif. Ini merupakan salah satu ciri utama keutuhan wacana dalam penulisan ilmiah. Dari segi struktur, teks ini mengandungi perenggan yang seimbang antara isi dan huraian. Setiap perenggan dimulakan dengan ayat topik yang jelas, diikuti dengan huraian dan contoh sokongan. Teknik ini memperlihatkan wacana yang teratur dan menepati prinsip penulisan akademik yang menuntut kesinambungan antara isi dan bentuk. Penulis juga menggunakan pelbagai istilah teknikal seperti multimedia interaktif, keberkesanan pembelajaran, kemahiran pelbagai dan kurikulum digital yang menunjukkan penguasaan terhadap bidang pendidikan. Penggunaan istilah yang tepat membantu meningkatkan koheren semantik dalam teks dan menjadikan hujah lebih kukuh. Dari segi struktur, teks ini mengandungi perenggan yang seimbang antara isi dan huraian. Setiap perenggan dimulakan dengan ayat topik yang jelas, diikuti dengan huraian dan contoh sokongan. Teknik ini memperlihatkan wacana yang teratur dan menepati prinsip penulisan akademik yang menuntut kesinambungan antara isi dan bentuk. Penulis juga menggunakan pelbagai istilah teknikal seperti multimedia interaktif, keberkesanan pembelajaran, kemahiran pelbagai dan kurikulum digital yang menunjukkan penguasaan terhadap bidang pendidikan. Penggunaan istilah yang tepat membantu meningkatkan koheren semantik dalam teks dan menjadikan hujah lebih kukuh. Terima kasih Alifuddin atas penerangan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafif Hairis bin Wan Hazizi, ahli kedua kumpulan kami. Saya akan menerangkan tentang bahagian petikan dalam teks, iaitu in-text citation dan rujukan mengikut format APA edisi ke-7 berdasarkan petikan yang kami analisis. Yang pertama, petikan dalam teks. Dalam penulisan akademik, petikan dalam teks amat penting bagi menunjukkan sumber asal idea atau maklumat yang digunakan. Ia juga mengelakkan isu plagiat dan menonjolkan kredibiliti penulis. Dalam petikan ini, penulis telah menggunakan gaya APA versi ke-7 dengan menulis nama pengarang dan tahun di dalam kurungan. Contohnya, menggantikan yang lama, buka kurungan, Nur Atira Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022. Yang kedua pula, bagi jenis petikan yang digunakan ialah petikan naratif. Petikan naratif ialah petikan yang menyebut nama penulis sebagai sebahagian daripada ayat. Contohnya, dalam petikan ini, menurut Nur Atirah Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022, sistem pendidikan seluruh dunia semakin menekankan pelbagai kemahiran dalam kurikulum. Dalam contoh ini, nama penulis disebut di awal ayat, diikuti dengan tahun penerbitan dalam kurungan. Kaedah ini digunakan apabila penulis ingin menonjolkan sumber tersebut sebagai rujukan utama bagi hujah yang dibincangkan. Petikan dalam kurungan. Seterusnya, petikan dalam kurungan pula digunakan apabila nama penulis tidak disebut dalam ayat tetapi dimasukkan di penghujung pernyataan. Contohnya, rentetan itu, hal ini secara tidak langsung dapat memberi impak positif terhadap keberhasilan murid. Dalam kurungan Muhammad Haris Mukri Zariruddin dan Cik Mansur Cik Tong 2022. Bentuk petikan ini menunjukkan bahawa maklumat tersebut diambil daripada sumber lain namun tidak perlu disebut secara langsung dalam struktur ayat. Penggunaan kedua-dua bentuk petikan ini menjadikan penulisan lebih seimbang
dan mematuhi prinsip kejelasan serta ketepatan ilmiah yang disarankan dalam format APA edisi ke-7. Yang ketiga, ketepatan gaya dan simbol dalam APA edisi ke-7. Dalam gaya APA edisi ke-7, terdapat beberapa peraturan tadikal yang perlu dipatuhi oleh penulis. Antaranya, jika terdapat dua orang penulis, tanda dan digunakan dalam teks, manakala tanda dan digunakan dalam kurungan. Contohnya, dalam ayat menurut Harlina Ishak dan Izzah Sarkowi dalam kurungan 2017. Harlina Ishak dan Azizah Sarkowi 2017. Jika tiga atau lebih penulis, hanya nama penulis pertama disebut diikut dengan et al. Contoh, Nur Faizatun et al. 2023. Tahun penerbitan mesti dinyatakan setiap kali petikan digunakan supaya pembaca dapat mengenal pasti sumber maklumat dengan tepat. Penulis dalam petikan ini telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap semua peraturan tersebut. Setiap petikan dimasukkan secara teratur dan tidak terdapat kesalahan dari segi struktur atau tanda baca. Yang keempat, kesan penggunaan petikan yang tepat. Penggunaan petikan dalam teks yang tepat menunjukkan tahap keilmiahan dan integriti akademik yang tinggi. Dalam konteks artikel ini, penulis menggunakan petikan bagi menyokong idea bahawa teknologi multimedia memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan abad ke-21. Misalnya, apabila penulis menyatakan bahawa sistem pendidikan kini semakin menekankan kemahiran pelbagai dalam kurikulum, kenyataan itu disokong dengan rujukan Nur Atira Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022. Begitu juga dengan pernyataan yang berkaitan dengan Dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 yang disokong oleh petikan Muhammad Haris Mukri Zahriruddin dan Cik Mansur Cik Tom 2022. Hal ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menyampaikan pendapat tetapi juga membina hujah berdasarkan sumber ilmiah yang sahih dan terkini. Yang kelima, rujukan mengikut format APA edisi ke-7. Bahagian seterusnya ialah rujukan penuh yang disenaraikan di akhir artikel. Dalam gaya APA edisi ke-7, senarai rujukan mesti disusun mengikut abjad nama penulis pertama dan mengandungi elemen utama seperti: yang pertama, nama penulis, surname dahulu diikuti dengan initial name pertama. Yang kedua, tahun penerbitan dalam kurungan. Yang ketiga, tajuk artikel atau buku. Yang keempat, nama jurnal atau penerbit dalam huruf condong. Yang kelima, nombor jilid dan halaman. Yang keenam, pautan URL atau DOI jika ada. Contohnya, rujukan yang betul daripada petikan ini ialah Nur Faizatun Saidin, Nur Azimah Muhammad Bukhari dan Wong SY 2023. Dalam contoh ini, semua elemen APA edisi ke-7 dipatuhi dengan sempurna, termasuk format nama, penulis, tahun, tajuk artikel, nama jurnal, jilid, halaman dan pautan. Ini menjadikan rujukan tersebut lengkap dan sah digunakan dalam penulisan akademik. Yang keenam, kekuatan penulis dalam penggunaan rujukan. Antara kekuatan utama petikan ini ialah penulis menggunakan pelbagai sumber ilmiah daripada jurnal, proceeding dan buku panduan KPM. Sumber-sumber ini bukan sahaja terkini, malah relevan dengan konteks sistem pendidikan Malaysia. Penulis turut memasukkan rujukan daripada tahun 2013 hingga 2023 yang menunjukkan kebolehan menilai dan memilih sumber yang sesuai dengan tempoh dasar pendidikan semasa. Dengan cara ini, hujah yang dikemukakan dalam artikel menjadi lebih mantap, berasaskan fakta dan tidak sekadar pendapat peribadi. Kesimpulannya, penulis telah menunjukkan penguasaan yang baik dalam penggunaan petikan dalam teks dan rujukan mengikut format APA edisi ke-7. Penggunaan gaya petikan yang konsisten membuktikan keupayaan penulis menulis secara akademik dengan penuh tanggungjawab ilmiah. Selain itu, penyusunan rujukan yang kemas di akhir teks membawa pembaca menelusuri sumber asal dengan mudah dan menambah kebolehpercayaan terhadap isi kandungan. Terima kasih Wan Hafif Haris. Saya Muhammad Zaim Daniel, ahli ketiga kumpulan kami. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang aspek kejelasan penulisan yang terdapat dalam petikan yang kami analisis. Diikuti dengan gaya bahasa dan keterbacaan
Kemudian saya akan menyampaikan rumusan keseluruhan hasil dapatan kumpulan kami dan akhirnya menutup pembentangan ini dengan penutup yang reflektif. Yang pertama, kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan merupakan elemen penting dalam sesebuah teks akademik kerana ia menentukan sejauh mana mesej penulis dapat difahami oleh pembaca. Dalam petikan ini dapat dilihat bahawa penulis menulis dengan gaya bahasa yang jelas, formal dan berstruktur akademik. Penulisan ini menggunakan istilah khusus bidang pendidikan seperti kurikulum kemahiran abad ke-21, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), teknologi multimedia serta transformasi pembelajaran digital. Penggunaan istilah yang tepat ini menunjukkan penulis memahami konteks akademik dan menyampaikan maklumat dengan jelas tanpa menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Selain itu, ayat-ayat dalam petikan ini disusun secara logik dan berlapis, bermula daripada pengenalan konsep, diikuti dengan penghuraian dan diakhiri dengan kesimpulan. Susunan seperti ini mencerminkan kecekapan penulis dalam mengawal struktur idea supaya mudah diikuti oleh pembaca. Dari segi penyusunan perenggan, penulis juga mengamalkan prinsip keseimbangan idea. Setiap perenggan mengandungi satu idea utama yang disokong oleh huraian dan bukti. Sebagai contoh, apabila penulis menjelaskan tentang kepentingan teknologi multimedia dalam pendidikan, beliau turut menyertakan contoh penggunaan seperti pembelajaran interaktif melalui video, aplikasi kuis digital dan platform dalam talian. Ini menjadikan isi teks bukan sekadar teori, tapi disokong oleh konteks praktikal yang dapat dikaitkan dengan dunia pendidikan sebenar. Tambahan pula, kejelasan penulisan ini juga dapat dilihat daripada cara penulis menyusun hierarki maklumat. Penulis menggunakan pendekatan umum kepada khusus, dimulakan dengan idea besar tentang perubahan sistem pendidikan sebelum dihuraikan secara lebih terperinci melalui faktor strategi dan implikasi terhadap guru serta pelajar. Strategi ini menjadikan teks mudah difahami oleh pembaca daripada pelbagai latar belakang. Dari segi penggunaan bahasa, penulis menggunakan objektiviti. Tiada penggunaan kata sifat yang bersifat emosi seperti hebat, luar biasa atau menarik. Sebaliknya, penulis menggunakan gaya bahasa deskriptif yang berpaksikan fakta dan data. Nada penulisan sebegini amat penting untuk mengekalkan etika akademik dan mengelakkan bias dalam hujah. Seterusnya, penulis juga menggunakan penanda wacana yang berfungsi sebagai penghubung idea seperti selain itu. Oleh yang demikian, diseteru dan kesimpulannya. Ini membantu memastikan kesinambungan antara ayat dan perenggan kekal lancar sekaligus meningkatkan kejelasan makna dan keseluruhan teks. Kesimpulannya, dari aspek kejelasan penulisan, petikan ini menunjukkan ciri penulisan akademik yang kemas, terancang dan berkesan dalam menyampaikan maklumat. Yang kedua ialah gaya bahasa dan keterbacaan. Dari segi gaya bahasa, penulis menggunakan ayat aktif yang menjadikan teks lebih dinamik dan mudah difahami. Misalnya, ayat seperti guru perlu memanfaatkan teknologi multimedia dalam meningkatkan minat pelajar lebih jelas berbanding ayat spesifik seperti teknologi multimedia perlu dimanfaatkan oleh guru. Pemilihan struktur ayat aktif menunjukkan kecekapan penulis dalam menjadikan mesej lebih langsung dan berkesan. Selain itu, penulis menggunakan struktur tata bahasa yang tepat dan mengelakkan kesalahan morfologi serta sintaksis. Setiap ayat mempunyai subjek dan predikat yang lengkap serta berpadu secara logik. Hal ini memperkukuhkan keterbacaan teks kerana pembaca tidak perlu meneka maksud sebenar ayat tersebut. Keterbacaan juga diperkuatkan melalui variasi ayat panjang. Teks tidak terlalu syarat dengan ayat panjang yang kompleks. Sebaliknya, terdapat keseimbangan antara ayat panjang dan ayat pendek. Ini menjadikan retak bacaan tidak membosankan dan mudah difahami oleh pembaca akademik maupun umum. Penulis juga turut menggunakan gaya bahasa formal dan ilmiah sesuai dengan konteks teks akademik. Tiada penggunaan bahasa basahan atau metafora yang berlebihan. Gaya sebegini memancarkan kredibiliti penulis serta memperlihatkan disiplin dalam komunikasi akademik. Menariknya, penulis juga menggunakan unsur koherensi dan koherensi dengan berkesan. Contohnya, setiap ayat dalam perenggan saling berkait antara satu sama lain dan setiap perenggan pula menyokong tema utama petikan. Ini menunjukkan penulis bukan sahaja menulis dengan jelas tetapi juga mempunyai pemikiran analitikal yang tersusun. Dalam konteks pendidikan, gaya penulisan seperti ini amat penting kerana ia mencerminkan keupayaan seseorang pendidik atau penyelidik untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang mudah difahami, logik dan berkesan. Secara keseluruhan, gaya bahasa dan keterbacaan petikan ini dapat disimpulkan sebagai jelas,
tepat dan konsisten serta selari dengan ciri penulisan akademik yang baik. Yang ketiga, rumusan keseluruhan analisis. Berdasarkan analisis keseluruhan kumpulan kami terhadap petikan ini, terdapat beberapa kekuatan utama yang wajar diketengahkan. Pertama, petikan ini mempunyai keutuhan wacana yang baik. Semua perenggan berkait rapat dan menyokong satu tema utama iaitu penerapan teknologi multimedia dalam pendidikan. Ini menunjukkan penulis memahami prinsip organisasi idea yang sistematik. Kedua, penulis mematuhi kaedah penulisan rujukan yang betul dengan menggunakan gaya APA edisi ke-7. Penggunaan petikan dalam teks dan senarai rujukan disusun dengan format yang tepat dan menggambarkan tahap integriti akademik dan kejujuran intelektual penulis ini merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan dan penyelidikan. Yang ketiga, aspek kejelasan penulisan dan gaya bahasa yang telah saya huraikan tadi amat membantu menjadikan teks ini mudah difahami sekaligus membolehkan mesej utama sampai dengan efektif kepada pembaca sasaran, sama ada pelajar, guru, penyelidik pendidikan. Kesemua elemen ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja berkemahiran dalam menulis tetapi juga memahami bagaimana untuk mengolah maklumat secara akademik, teratur dan beretika. Oleh itu, teks ini boleh dijadikan model rujukan untuk penulisan ilmiah yang baik dalam bidang pendidikan. Seterusnya, penutup dan refleksi. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa teknologi multimedia kini menjadi salah satu tonggak utama dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara. Melalui penggunaan video interaktif, pembelajaran maya, aplikasi pembelajaran pintar dan pelantar digital seperti Google Classroom serta Kahoot, proses pengajaran dan pembelajaran menjadikan lebih menarik, interaktif dan berkesan. Dalam era digital yang pesat ini, guru memainkan peranan penting sebagai pemudah cara atau fasilitator yang bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membimbing belajar menggunakan teknologi dengan beretika dan bertanggungjawab. Pelajar pula perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran yang baharu yang menuntut kemahiran berfikir aras tinggi kebat serta kecekapan literasi digital. Tambahan pula, pihak sekolah dan pentadbiran pendidikan juga berperanan memastikan infrastruktur digital disediakan dengan baik supaya akses kepada sumber pembelajaran dapat dinikmati secara menyeluruh tanpa jurang digital antara kawasan luar bandar dan bandar. Dalam konteks Malaysia Madani, teknologi multimedia bukan sahaja menjadi alat bantu mengajar tetapi juga wadah pembentukan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing global. Hal ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Kesimpulannya, penulisan yang jelas dan berstruktur seperti dalam petikan ini bukan sekadar memudahkan penyampaian ilmu, malah menjadi asas kepada pembentukan pemikiran kritikal dan profesionalisme dalam kalangan pendidik dan pelajar. Kejelasan penulisan melambangkan kejelasan pemikiran dan kejelasan pemikiran merupakan kunci kepada pembangunan ilmu yang berkualiti. Sekian perbincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.